Tengok ni guys, ini Toyota Hilux versi EV terbaru dah masuk Malaysia. Let's check it out. Ini satu daripada 3 model EV yang Toyota Malaysia lancarkan sekali next to the Urban Cruiser and BZ4X facelift. Tapi Hilux ni lah yang aku rasa paling menarik sekali sebab ini model yang sangat-sangat popular di sini. Toyota panggil model ni Hilux generasi ke-9 and all new model. Tapi ini kes sama dengan saga MC3 itulah, that is not technically accurate. Sebab walaupun part depan dan belakang dia memang baru, part tengah ni semua pintu dia exactly sama dengan model lama dari tahun 2015. Platform pun sama juga, masih lagi IMV. So paling-paling pun aku akan panggil model ni Hilux generasi 8.5. Di Thailand, model baru ni nama dia Hilux Trevo. Tapi macam biasa untuk Malaysia, kita panggil Hilux saja. Ini samalah dengan model yang lama. Dekat sana ada nama Revo lah, apa-apalah. Tapi dekat Malaysia, semua pun Hilux saja. Well anyway, untuk model baru ni kita dapat versi EV, elektrik terdahulu. Yang diesel semua mungkin later this year je. That's probably not a bad thing lah considering masa launch ni harga diesel sekarang lebih RM6 seliter tau. Sakit. Dari segi styling, like I said before, depan dia memang semua baru. Banding dengan model lama, sekarang dia lebih berpetak, nampak lebih moden. Dan sebab ini versi EV, part tengah ni dia tutup habis. Yang the diesel versions ada grill besar di tengah. Untuk Malaysia, kita dapat satu variant sahaja Hilux EV ni dengan rim 17 inci, tayar Bridgestone AT. Axle belakang pula dia ada rear disc brakes pertama kali untuk Hilux di Malaysia, dan dekat dalam dia ada EPB juga, tak ada lagi handbrake manual. Part bed belakang ni lampu dia ada bentuk sikit lebih stylo, dan dekat part tepi tu dia tiru Ford Ranger sikit, ada tempat nak pijak masa korang nak panjat ke dalam. And walaupun ini versi EV, it's still a pickup truck, bawah tu ada spare tayar. Masa dekat dalam, dashboard dia serius nampak macam model Land Cruiser yang baru. Even the steering wheel dia tulis Toyota, bukan logo macam biasa. Dan dekat bawah ni pula, dia bukan macam Land Cruiser tapi Land Rover. Dia ada rotary knob, boleh pilih drive modes, like the terrain response. Dari segi quality, this is still a pickup truck lah. So part atas dan bawah semua pun hard plastics macam biasa, tapi tengah ni ada sikit soft paddings and even the door cards pun lembut, so it's not bad. And then dia ada screen besar ori Toyota di tengah ni, lagi cantik dari Harrier Hybrid tu punya. Meter driver dia pun full digital juga, so memang rasa serba baru dekat dalam ni. Yang aku tak suka, nak pilih gear kena pakai this tiny electronic shifter. Benda ni on a Prius okey lah, tapi dalam Hilux pickup truck macam tak cukup gagah. Dekat belakang ni pula, sebab frame dia sama sahaja dengan Hilux yang lama, legroom dia okey, headroom ketat sikit, dan backrest dia memang terlalu tegak. Next, part yang paling penting sekali, Hilux EV ni ada 2 electric motor. Depan dapat 205 Nm torque, axle belakang pula 268 Nm. Dia punya total power output 196 PS. Part tu kira bagus jugalah, tapi yang peliknya bateri dia sangat kecil. Bawah 60 kWh sahaja, sebenarnya lebih rendah pun banding dengan Proton EMAS 7 EV. Jadi total range Hilux EV ni memang rendah, 257 km sahaja WLTP. Cukup jauh ke tak? It depends on how you use it, how you charge it. Tapi kena ingat jugalah, itu jauh lebih murah banding dengan pakai truk diesel sekarang ni. For DC fast charging, dia boleh ambil sampai 125 kW, naik daripada 10 sampai 80% SOC dalam 30 minit. For AC pula, dia ada a 10 kW onboard charger. Bateri EV ni digantung di bawah platform, tapi Toyota cakap there is a protective cage, so korang tak payah risau, kena batu sikit boleh rosak. Dan walaupun bateri tu di bawah, Hilux EV ni masih lagi boleh redah air ataupun banjir setinggi 700 mm, lebih kurang sama dengan Hilux biasa. Dekat belakang pula dah tak ada lagi live axle macam pickup truck lain, instead dia pakai DD-on axle but still with leaf springs. And dekat depan, inilah model Hilux pertama yang pakai electric power steering, bukan lagi hydraulic. Dengan EPS tu, Hilux baru ni dapat a full level 2 semi-autonomous driving, ADAS lengkap dan 7 beg udara di dalam, termasuk a driver's knee bag. Last kali, harga dia, Toyota Hilux EV ni RM226,000
di Malaysia. Itu sekitar 30,000 lagi mahal dari the JAC T9 EV. Tapi kalau compare dengan Toyota Hilux yang biasa sekarang ni, this is about 50,000 ringgit more expensive. Dan itu pun variant Hilux GR Sport yang paling mahal sekali. Kalau compare dengan variant lain, the difference is way higher. Part of the reason for that is kalau Hilux diesel biasa tu semua pun CKD di Malaysia, yang EV baru ni CBU dari Thailand. So ini dia guys, Toyota Hilux baru versi EV di Malaysia. Cukup lawa ke tak? Range dia cukup tinggi ke tak? Dan korang nak tak consider beli pickup truck EV ni instead of diesel? Tulis kat bawah. Ciao.